Okey. Macam mana abang boleh datang idea nak letak kemah? Kan selalu orang merakian memang buat betul-betul dinding lah. Ya betul. Time tu saya Ke kos? kos dia punya utama lah. Yes. Dia punya punca utama dia kos. So kos yang saya dah keluarkan hanya dapat lantai saja. Oh, So yang ni pintu tapi dinding tak dapat. So kebetulan saya pun daripada background camping, hutan. So apa barang yang saya ada saya pacak terus kat atas kemah. Kesisaan seperti ni lah, camp punya ni lah. okey. Tapi menarik juga dia punya konsep tu kan. Ya betul. Lagi satu rakit ni kalau macam nak sewa satu rakit boleh juga. So kapasiti maksimum kita terhadkan dalam 15 orang. 15 orang. Kos RM600. RM600 untuk Termasuk kemah 3. kemah 3 semualah kira. Termasuk satu kira malam, semua. 600. Kita ambil daripada darat, bawa laut, pergi balik lah. Naik bot. Kita ambil. Okey. Kalau satu hari tu bang ada waktu spesifik ke macam mana? Maksudnya kalau atau masuk tu pagi Macam sekarang ni kita punya JT tak panjang, tak cukup panjang. So kita masih menggunakan jadual air pasang surut untuk jadual naik turun rakit lah. So seelok-eloknya time air pasang, kadang yang mana customer call kita akan bagi tahu. Okay bang, air pasang waktu sekian untuk merancang perjalanan dia sampai dengan lancar. Kadang kalau ada yang customer terlambat, so nak tak nak dia kena redah lumpur sikit, dia kena turun. Kita kalau boleh nak sampai pada waktu yang tepat, yang lagi senang lah untuk kita naik turun. okey. So, lebih pada masalah JT tu lah Ya betul. Sebab JT ni pun kos dia pun kalau nak buat tinggi, boleh dapat satu rakit. Betul. Okey. Jadi tak ada waktu tetap lah, kena tengok air pasang surut lah. Ya betul. So seelok-eloknya mana nak booking ke sini, booking awal. Kalau dia on the spot, kalau time air cantik, kita boleh terus ambil. Kalau time air kering, kita akan hold lah. Kalau contoh macam saya pernah juga pergi sebelum ni. Contoh pagi pergi 7, esok pagi balik. Tu. Kalau macam ni pukul 11 contohlah, pukul 11 pukul 12 baru boleh naik kan. Baliknya pun esok pukul 11 ataupun ikut pada customer. Ikut pada customer lah. So kalau dia dah lebih lagi 2 malam, dia kena tambah lagi lah. Senang cerita 24 jam. Okey. Kalau tak ada 24 jam dia nak balik awal pun boleh lah. Boleh juga. Okey. Situ. Okey. Kira cuma itulah tadi waktu dia tu kena Ya betul. Waktu kita berpandukan kepada air pasang surut.